Belum record ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam majlis yang sama. Kalau untuk yang tidak bersama dengan Pondok Sirah, sebulan sekali lah jumpa. Kalau mereka yang sudah ada bersama dengan madrasah di Pondok Sirah, kita jumpa mingguan lah, termasuk untuk minggu ni insyaAllah. Dan juga mengadukan kawan-kawan yang baru tiba pada hari ini. Mungkin ada yang first time juga bersama dengan Pondok Sirah. Dan dia kerjasama sebenarnya dengan Sirah Center. So tak janggal sangatlah untuk peserta Sirah Center yang ke sini juga pada malam ni. Rasa macam first time pula tershare dekat dalam grup tu tentang kelas percuma ni. Dan ya, saya pun minta maaf kalau imej saya tak berapa ustaz sangat. Sebab Ustaz Irfan, Cik Irfan tadi pakai kopiah kan. Saya pun tak tahu kopiah saya kat mana, tak jumpa ni. Tapi tak apalah, yang paling penting kita dapat berikan perhatian kepada perkongsian yang sederhana pada malam ini. Baik, untuk menceritakan tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, um, saya nak pastikan kita dapat mood itu dulu. Kita nak dapat mood bagaimana kelahiran insan yang paling agung dalam sejarah ini tiba. Um, di kawasan yang sebegini rupa, yang sangat jauh daripada perhatian dunia. Tidak ada sesiapa yang tahu, baik di seluruh dunia secara global, ketika dunia barat berkembang pesat dengan falsafah, dengan ekonomi dan juga kemajuannya, ketika Parsi terkenal dengan madain yang penuh dengan harta dan juga kemewahan. Ini adalah lembah Makkah yang sangat sunyi daripada perhatian dunia. Dan kita boleh bayangkan bahkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah keluarga yang orang perhatikan sangat, kerana Aminah binti Wahab, ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru saja kehilangan suami. Dan untuk menjadi seorang anak yatim, lahir sebagai seorang anak yatim di Mekah, tentu bukanlah dinanti-nantikan sangat oleh ramai orang. Dan terlalu banyak bukti dalam sirah yang menunjukkan para sahabat bahkan tidak mengetahui masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan pada waktu kecil Nabi, Nabi pernah mengembala kambing. Dan sahabat kagum dengan benda itu, terkejut. Barangkali kerana memang Nabi tidak diketahui sangat waktu kecilnya, kerana memang bukan dalam perhatian orang Mekah. Tetapi Nabi sendiri sebagai anak kecil, Nabi akan banyak memerhatikan apa yang berlaku di sekeliling. Tapi untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu Nabi tidak dapat perhatian ramai orang. Hanya kitalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghargai cerita ni, nak mengetahui sangat apa yang berlaku pada ketika itu. Tapi satu disclaimer yang saya nak letak, hari ini dia macam ada satu tema akademik sikit-sikit, tapi saya tak nak terlalu mendalam sangat dekat situ, kerana kita akan mempersoalkan beberapa pengetahuan kita tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarikh lahir Nabi, Nabi lahir bagaimana. Mungkin saya akan bawa kepada beberapa isu dalam dunia sirah. Dan persoalan paling besarnya adalah siapa yang akan rekod cerita tu? Siapa yang akan rekod segala perincian dalam kelahiran agung ini? Melainkan mereka yang ada di situ. Uh, ada beberapa pandangan, beberapa orang yang ada dalam bilik tersebut. Tapi pandangan yang saya rasa boleh kita terima, paling kurang ada 4 orang. Yang kita ceritakan dekat ujung nanti insyaAllah. Ada 4 orang itu saja yang memerhatikan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Um, dan keempat-empatnya, ialah sebahagiannya tidak akan sempat bersama pada zaman Madinah pun, akan meninggal dunia lebih awal. Dan siapa yang akan rekodkan semua itu untuk pengetahuan kita, kan? Sebab itu hari ini dia akan bercampur sikit antara ilmiah dan juga kita nak menghargai kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita beruntung di Malaysia ni, hari kelahiran Nabi ni kita sambut sebagai satu acara khusus, kan? Bahkan beberapa negara Arab pun saya tahu dia tidak jadi satu hari cuti khas, kan? Tapi di Malaysia kita sangat menghargai banyak kelahiran manusia, kelahiran sultan, keputeraan, apa lagi, of course kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita jadikan satu cuti khas ada dalam kalender kita. Itu hari ini hari yang istimewa kerana dia akan memulakan
langkah besar dalam pengajian sirah kita untuk kita melihat bagaimana Nabi SAW dilahirkan ke dunia. Okay, saya nak mulakan dengan satu uh, satu tarikh. Of course, bila lahir, saya nak bawa ke sini dululah. Hujung-hujung nanti baru saya nak bawa perkara-perkara yang boleh kita ambil banyak ibrah supaya kita berpisah daripada sesi kali ini, kita nak bawa pulang ibrah tu. Maka mula-mula ni saya nak bermain dengan beberapa isu yang mungkin akan menyentuh sedikit beberapa hal yang ilmiah dalam pengkajian sirah. Tapi saya tak nak terlampau mendalam sangat. Okay. Bagaimana dengan hari, bulan dan tahun? Kan? Kalau saya boleh simpulkan terus siap-siap, tidak ada satu sumber ataupun data yang eksplisit. Eksplisit ni maksudnya apa? Maksudnya dia clear. Maksudnya yang telah selesaikan semua masalah lah. Eksplisit. Kan? Dalam mana-mana sumber yang sabit. Baik dalam kitab hadis. Bahkan kitab sirah yang awal sendiri pun mereka tidak ada satu pembuktian yang eksplisit. Bila sebenarnya Nabi SAW lahir daripada ketiga-tiga bentuk pentarikhan ini adalah harinya, bulan dan tahun. Kan? Tapi ada beberapa yang disebut dalam hadis Nabi SAW itu kita boleh sebut selepas ni. Kecuali apa? Yang pertama, Isnin. Ini saja yang confirm daripada hadis Nabi SAW. Maksudnya daripada hari kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi dan tahun kelahiran Nabi SAW. Yang paling pasti tidak ada langsung perbezaan pandangan padanya dan tidak diterima jawapan selain daripada itu adalah hari kelahiran Nabi SAW, kerana Nabi sendiri yang beritahu tentang bilanya Nabi lahir. Kan? Dan Nabi SAW ditanyakan oleh para sahabat, kenapa Nabi puasa hari Isnin? Kenapa Nabi berpuasa pada hari Isnin? Dan ada beberapa hari kita berpuasa sunat. Sebagainya ada bersempena dengan sesuatu. Termasuk inilah 10 Zulhijjah kita. Pun ada beberapa athar dan juga hadis Nabi SAW yang menggambarkan hari puasa Nabi SAW pada 10 ataupun 9 lah hari terawal Zulhijjah ini. Saya bila ditanya tentang hari Isnin, ia adalah kerana Nabi SAW jawab, itu adalah hari Nabi dilahirkan. Wulidtu fihi. Aku dilahirkan padanya. Wa yaumun bu'istu. Dan hari bagaimana di mana aku dilantik menjadi Nabi. Au unzila alayya fihi. Ataupun diturunkan kepada aku Al-Quran pada hari Nabi terima Al-Quran di Gua Hira. Kelahiran Nabi SAW. Ia berlaku pada hari Isnin. Maka selesai satu masalah daripada beberapa data yang kita perlukan tentang kelahiran Nabi SAW. Ia berlangsung pada hari Isnin. Clear? Okay. Bagaimana dengan bulan? Bulan ada, sebenarnya bukan itu sahaja walaupun saya petik Ibn Kathir, kerana Ibn Kathir biasanya menjadi satu rujukan yang utamalah dalam pengkajian pensejarahan sirah ataupun sejarah Islam secara umumnya pada zaman yang awal. Dan Ibn Kathir memetik ada beberapa pandangan yang paling utama adalah bulan Rabiul Awal dan Ramadan. Tapi akhirnya kebanyakan pengarang sirah akan membawa kita kepada bulan Rabiul Awal. Dan kalau kita boleh petik satu ibrah dekat sini, um, Isnin mungkin kita boleh melihat bagaimana keutamaan hari Isnin sebagai hari pertama. Kan? Sebab Isnin memang maksudnya adalah um, nombor dua lah kan. Sebab Ahad tu hari yang satu. Isnin adalah hari yang dua. Tapi Isnin memang dari sudut sejarah, ia merupakan hari di mana masyarakat memulakan hari mereka. Kalau saya pun tak mau terlalu deep sangat bincang pasal hari, sebab dia akan kembali kepada kalender Gregorian, macam mana masyarakat Rom menentukan hari-hari daripada Monday sampai Sunday. Tapi asasnya, walaupun Ahad itu adalah hari yang satu, tapi kelihatan masyarakat Islam sendiri melihat Isnin itu adalah permulaan minggu mereka. Kerana um, kalau kita lihat pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ia berlaku pada hari Isnin, ia menandakan betapa istimewanya kelahiran ini kerana ia berlaku pada hari yang awal, kan? Dan Rabiul Awal, kalau kita boleh ambil satu refleksi sedikit, ada beberapa isu dalam penentuan kalender, tapi Rabiul Awal merujuk kepada musim bunga Rabi'. Al-Awal merujuk kepada musim bunga yang pertama. Rabiul Thani ataupun Rabiul Akhir merujuk kepada musim bunga yang kedua, kan? Dan umumnya, kalau kalender itu kalender lunar ataupun kalender bulan, um, siapa yang ada asas tentang kalender ni, kita tahu kalau kalender itu ikut bulan, musim tidak akan sama dengan bulan.
Tapi kalender kalau ikut matahari, macam kalender kita sekarang Masihi, um, bulan akan ikut musim. Kan? Walaupun nama kalender Islam adalah Rabiul Awal, tapi tak semestinya ketika bulan Rabiul Awal disentuh dalam mana-mana tarikh dalam sejarah, ia tak semestinya berlaku pada musim bunga. Tapi dari sejarahnya yang menunjukkan bahawa bulan itu sangat sinonim dengan bunga. Dan Rabi' adalah bulan yang sangat istimewa, kan? Sebab musim bunga adalah musim yang paling orang gemari. Musim bunga adalah musim yang paling orang akan menanti-nantikan kerana di sana adanya warna-warni bunga ciptaan Allah Ta'ala, berbeza dengan musim duru, berbeza dengan musim sejuk, berbeza dengan musim panas, kan? Maka ini adalah antara keistimewaan yang Allah Ta'ala telah pilih untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja Allah pilih keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada keturunan yang terbaik, tapi juga Allah Ta'ala telah memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lahir pada hari yang terbaik dan juga pada bulan yang terbaik sekali dari sudut simboliknya lah. Okay? Dan bagaimana dengan tahun? Bagaimana dengan tahun? Ada beberapa riwayat yang membawa kita kepada satu satu fakta tentang tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik daripada beberapa nama yang saya petik ke atas tu. Suwaid ibn Ghaflah radhiyallahu an um, meriwayatkan bagaimana beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tahun yang sama. Qais ibn Makhramah juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dia lebih senior daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan beliau lahir sama tahun dengan tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun Gajah, kan? Tahun Gajah merujuk pada tahun Abrahah menyerang Kaabah. Tapi adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melihat peristiwa tersebut? Kalau dari segi riwayat kronologinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melihat. Sahabat-sahabat lain yang sempat melihat saki-baki gajah yang telah hancur dimamah oleh batu-batu panas yang dibawa oleh burung-burung yang berkerumun ke atas tentera bergajah Abraha, yang kita ceritakan pada pertemuan yang terakhir. Okay? Tapi asalnya kalau kita boleh ambil satu ibrah dekat sini, mengapa pada tahun gajah? Kerana ia sangat sinonim dengan gajah, gajah Abraha. Dan ialah di tahun tersebut, mana ada kalender bernombor lagi dari segi tahun. Mereka ada nama bulan, mereka ada nama hari, tapi mereka tidak ada nama tahun. Kerana nama tahun itu hanya akan dimulakan secara tepatnya pada zaman Umar Al-Khattab, bila bermulanya kiraan kalender Hijri, kan? Selepas tahun Hijrah dikira 1, 2, 3, 4, 5. Pada tahun itu mereka hanya menamakan tahun berdasarkan apa peristiwa yang paling masyhur, yang paling meletup lah, yang paling trending sekali berlaku. Maka untuk mungkin dalam masa 10, 20 tahun kebelakangan, peristiwa ini adalah peristiwa yang paling besar. Bayangkan, masih lagi pada ketika itu disinonimkan tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tahun gajah, bermakna betapa besarnya cerita tu, kan? Sehingga pada hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi sendiri pun masih dikenang tentang cerita gajah tersebut, sebab yang paling besar berlaku pada ketika itu adalah cerita tentera bergajah yang menyerang Kaabah. Kalau kita boleh bayangkan hidup pada zaman itu, mungkin tahun depan akan dikira sebagai 2 tahun selepas, ataupun 1 tahun selepas peristiwa bergajah, 2 tahun selepas peristiwa bergajah. Dan apa ibrahnya kalau kita boleh memahami psiki masyarakat Mekah selepas kejadian tersebut? Dan kita boleh empathy bagaimana orang Mekah melihat ada satu keajaiban pada tahun tersebut apabila Kaabah dipertahankan oleh satu kuasa yang magis. Dan ia adalah kuasa Allah Ta'ala. Tapi ia adalah satu kuasa yang magis yang mereka tidak pernah menyaksikannya. Jarang perkara-perkara magik itu berlaku di Mekah. Kan? Kali terakhir mereka melihat itu barangkali adalah pada era Abdul Muttalib, pada era yang sama lah, bagaimana mereka bertemu dengan Zamzam, kan? Tapi untuk melihat keajaiban bagaimana Kaabah itu dipelihara oleh Allah Ta'ala dengan burung yang entah datang daripada mana, sedangkan mereka berlindung di balik Bukit Khandamah, dan sekarang tentera tersebut mati semuanya kerana disebabkan oleh burung-burung tadi. Dan itu satu perlindungan daripada Allah Ta'ala dan isyarat bahawa Mekah ini akan ada insan yang akan berada di situ, membesar di Mekah, dan satu masa nanti dia akan jadi seorang Nabi yang akan melindungi Kaabah ini. Bukan melindungi secara fizikal sebagaimana dilakukan oleh burung-burung tadi, tapi perlindungan itu adalah perlindungan yang melengkapkan perlindungan fizikal yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Kaabah, iaitu melindungi makna di sebalik Kaabah, melindungi ruh Kaabah itu sendiri, melindungi mesej dan risalah yang berada di sebalik Kaabah yang mereka saksikan setiap kali mereka singgah di Tanah Al-Haram.
kan? Maka ia mengisyaratkan kelahiran insan yang sangat mulia, kan? Dan ini berlaku pada tahun yang sama. Okay? Fakta yang terakhir, of course, walaupun kita dah lengkapkan hari Isnin, Rabiul Awal dan tahun gajah, ada satu yang berbaki sebenarnya, iaitu berapa hari bulan. Memanglah hari Isnin, tapi berapa? Nombor yang mana satu? Dan kita semua tahu bahawa 12 Rabiul Awal adalah tarikh yang kita akan bercuti saban tahun kerana Maulidul Rasul. Tahun ni pun bulan 9, bulan 8 Ogos rasanya kita akan sambut Maulidul Rasul. Pun dipilih tarikh tersebut berdasarkan 12 Rabiul Awal itu berlaku pada hari yang mana satu untuk kalender Masihi kita. Tapi di mana datang 12 bulan tu? Kan? Inilah antara perkara yang dia tidaklah begitu kontroversi kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu. Dan memang ia tidak perlu dipolemikkan sangat pun, cukuplah dibincang sebagai satu sumber ilmu, riadah ilmu kita. Tapi ia tidak sepatutnya jadi satu masalah pun untuk kita mengetahui ada beberapa kompleksiti di sebalik pemilihan tarikh 12 hari bulan. Okay? Kerana kalau boleh disimpulkan terus, daripada beberapa sumber yang menyenaraikan, sumber-sumber awal dalam pengkajian pensejarahan sirah, yang menyenaraikan tarikh-tarikh yang ada tentang bila berlakunya kelahiran Nabi SAW, Ibn Ishaq, ini dari kategori penulis yang terawal. Ibn Ishaq adalah satu-satunya yang meletakkan nombor 12. Kan? Maksudnya, bila kita kata dia adalah penulis yang awal, dan ada beberapa orang penulis yang jago sirah yang terawal termasuk Ibn Sa'ad yang saya tulis dalam senarai ini. Bila dia adalah orang pertama, kita boleh bayangkan penulis-penulis sirah yang akan datang. Termasuk kita lah, termasuk penulis di zaman kita, termasuk orang-orang yang akan datang kemudian sampailah pada zaman moden ini, akan melihat apa yang ditulis oleh penulis yang awal. Dan secara kebetulannya kita melihat Ibn Ishaq sebagai penulis kitab sirah yang paling popular, kerana ini kitab sirah yang kita boleh yang terawal dia boleh diakses. Kitab sirah awal yang terawal diakses oleh apa, umat Islam, dan juga dia accessible, ada banyak cetakan, ada banyak digunakan sebagai sumber untuk menulis sirah penulis yang seterusnya. Kita boleh bayangkan kebanyakan penulis akan akan pilih data sama yang diambil oleh Ibn Ishaq. Dan dalam kitab sirah Ibn Ishaq, ketahuilah bahawa nombor 12 itu beliau letakkan tanpa ada footnote, tanpa ada riwayat. Maka diletakkan sebegitu sahaja. Sebagaimana kalau saya tulis tarikh kelahiran saya adalah tarikh sekian-sekian. Tapi tak ada bukti IC, tak ada surat kelahiran, tak ada surat beranak. Untuk membuktikan betul ke saya lahir tarikh itu. Kan? Maka sebab itu pandangan Ibn Ishaq ini menjadi popular dan kita subscribe pandangan itu sampai hari ini. Okay? Dan kebanyakan kitab sirah menulis nombor yang sama. Tapi kena tahu bahawa dari segi nombor ni, kenapa ada orang yang sensitif bila sebut 12 Rabiul Awal, yang lain tu tak apa. Tahun gajahnya 571 ataupun 570 masih tak ada isu. Bulan Rabiul Awal tak ada isu. Hari Isnin tak ada isu. Kan? Sehinggalah bila disebut Nabi lahir 12 hari bulan, maka dia akan menimbulkan sedikit perbincangan dekat situ. Betul ke 12? Kan? Dan supaya kita tahu, dalam banyak-banyak pandangan yang ada tentang hari kelahiran Nabi SAW, of course tidak ada satu pun yang clear, maksudnya daripada sahabat direct ataupun daripada Nabi SAW sendiri, tak ada, jangan risau. Tapi pandangan 12 Rabiul Awal itu adalah antara pandangan yang paling lemah sekali. Sebab ia tidak disokong oleh mana-mana data, dan bahkan Ibn Kathir sendiri pun menyenaraikan salah satu daripada tarikh yang dipilih oleh para penulis sirah yang awal itu adalah ada beberapa tarikh, saya ada tulis dekat situ, kan? Tetapi pandangan Ibn Ishaq itu 12 Rabiul Awal begitu saja diletakkan 12 Rabiul Awal, kan? Tapi tidak dinyatakan siapa yang menyatakan, siapa lagi yang menyokong, dari mana sumbernya, siapa yang mengatakan. Sekadar untuk melontarkan perkara ini, kita boleh supaya kita semua boleh empati kepada orang-orang yang mungkin tidak bersetuju, tak selesa, jadikan ini satu perkara yang mereka nak kempenkan supaya mungkin menolak tarikh 12 Rabiul Awal ke apa, supaya kita boleh empati kepada mereka terlebih dahulu. Dan saya juga nak bagi tahu bahawa tak perlu nak besar-besarkan benda yang bukan utama lah dari segi pengetahuan tentang kelahiran Nabi SAW. Saya lontarkan maklumat ini untuk kita sama-sama
berlapan ada dengan benda ni kan. Bahkan saya secara peribadi pun saya takkan jadikan satu kempen pun. Saya takkan berkempen untuk kita sama-sama tukar tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tak berbaloi. Ada banyak lagi kerja tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih aula, yang lebih utama untuk diperjuangkan berbanding nak kena fight bila Nabi lahir. Kan tak berbaloi kan. Sekadar bagi tahu untuk anda semua tahu, dan seperti biasa di Pondok Sirah ataupun Sirah Center ni kita akan cuba untuk at least explore beberapa perbincangan ilmiah dalam dunia sirah. Sekadar untuk trigger, tentu sekali ada banyak lagi perbincangan lain yang saya tahu dia takkan boleh berhenti pun bila dah masuk. Tetapi umumnya kita tahulah bahawa adanya beberapa pandangan tentang hari spesifik kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa masalah? Ada tiga lagi maklumat yang kita dah confirm. Kan? Ada tiga maklumat di belakang tu, hari Isnin, bulan Rabiul Awal dan tahun gajah, itu confirm. Kan? Majoriti boleh kita sebut, kalaulah boleh diijma'kan pandangan para ulama sirah, pada kali ini yang mereka ijma'kan bahawa hari Isnin confirm, bulan Rabiul Awal confirm, tahun gajah confirm. Kan? Hanya yang berbeza pada berapa hari bulan. Dan itu tak sepatutnya mengkaburi mata kita untuk bersetuju dengan baki tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah cukup untuk kita raikan sama-sama. Okay? Dan of course, bila sebut tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah kita kena sambut dengan mestilah kita kena sambut dengan apa? Dengan soal menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Maulidur Rasul. Okay? Maulidur Rasul, saya yakin kalau anda tak dengar daripada saya, anda akan dengar di luar sana dengan versi yang bergaduh-gaduh, kan? Maksudnya soal menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau nak cari memang senang sangat jumpa. Adakah ia haram ke, adakah disunat ke, adakah wajib ke, dan mula datang satu golongan yang akan condemn pihak yang lain, yang akan pertahankan apa yang dia percaya. Kalau dengar di luar sana, dia agak hingar-bingar dan saya rasa dia tak berbaloi untuk ilmu, kan? Maka saya ceritakan di sini untuk kita faham soal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, apakah dia uh, beberapa panduan dalam sirah dan dalam sejarah Islam sendiri untuk kita faham dari mana datangnya segala permasalahan tentang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia kita sambut, kan, bahkan ada macam-macam acara, macam-macam perarakannya, pertandingan nasyidnya, lagu-lagu nasyid yang akan dicipta sempena Maulid Rasul. Maka kita hidup pada zaman yang dan negara yang meraihkan Maulid Rasul. Ada selawatannya. Saya sendiri membesar dengan marhabannya. Okay, macam-macam yang kita buat. Tapi apakah sejarahnya sehingga kita perlu mengetahui untuk kita pastikan kita tidak terlajak dalam meraihkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gambaran daripada ada lagi gambar-gambar lain yang saya rasa gambar ni yang paling okey sikit lah. Sebab ada beberapa kitab saya tengok gambar-gambar sambutan maulidnya mungkin agak exaggerate. Maka ini adalah antara gambaran Osmaniyah ketika mereka menyambut Maulidul Rasul pada zaman tersebut. Okay? Jom kita tengok sedikit beberapa sejarah Maulidul Rasul untuk faham. Kalau anda pernah dengar orang cakap, sahabat tak pernah sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak pernah ada satu bukti pun dalam sirah, baik dalam kitab hadis ataupun dari mana-mana kitab sirah, yang memberikan isyarat sahabat um, menyambut mana-mana hari yang spesifik pada mana-mana bulan menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Memang pun, kan? Kalau ada yang kempenkan benda itu, uh, kita belum nak sentuh kempen tersebut. Tapi kalau ada orang yang cakap, mana ada sahabat sambut hari lahir Nabi? Mana ada para tabi'in sambut? Dan saya akan bersetuju dengan argumen tersebut. Yes, tak ada. Kan? Memang kita tidak temui dalam kitab sirah. Dan dalam generasi Islam yang awal, mereka tidak menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti dulu, relax. Nanti dekat next slide, kita akan berikan beberapa pelajaran untuk kawal kita punya obsesi berpolemik ni. Ilmu ni dia tak sihat kalau kita nak berpolemik dengan ilmu. Baik dengan ilmu kita hidup aman damai je lah. Saya cerita sejarah ni supaya kita faham. Okay? Dan memang pun saya nak laju-laju tentang sejarah ni supaya tidak extend lama sangat. Saya harap anda boleh cari sendiri selepas ni. Kan? Kalau kita undur jauh ke belakang, kan? Kita dapat jumpa bahawa kumpulan pertama yang meraihkan Maulidul Rasul secara secara maksudnya secara besar-besaran satu, dan juga dengan jelas dicatatkan dalam kitab sejarah. Saya cari dan jumpa fakta ini dalam sebuah kitab sejarah yang popular, Al-Khitab.
Saya ingat saya nama panjang dia apa? Al-Khitat Al-Maqriziyah. Ditulis oleh seorang sejarawan Al-Maqrizi. Satu kitab yang Masya Allah sangat besar sumbangannya dalam khazanah sejarah kita. Dan beliau memetik beberapa kisah yang mencatatkan sambutan Maulidur Rasul berlaku sekitar kurun ke-6 Hijrah di Mesir. Dan sambutan tersebut dianjurkan oleh kerajaan Fatimiyah, ya, kerajaan Islam Fatimiyah. Nanti saya ulas yang atas tu kenapa dia tulis Syiah Ismailiyah, tapi saya sebut dulu secara umum kerajaan Islam Fatimiyah yang sangat popular. um, kerana di Mesir ini mereka memegang tampuk pemerintahan itu dalam beratus tahun, ya. Dan mereka hanya berakhir dan mundur dan mula menguncup tu pada era Salahuddin Al-Ayyubi sekitar tahun barangkali 600 ataupun 700 Hijrah. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi memperjuangkan pembukaan Baitul Maqdis. Masa itulah mulanya kemunduran kerajaan Fatimiyah. Baik. Pada kurun ke-6 mereka mula menyambut Maulid Rasul. Dan sambutan tu memang gelang gemilang. Ada beberapa catatan Al-Maqrizi sebut dalam kitab dia bagaimana beribuan dinar dihabiskan untuk menyambut Maulid Rasul. Ada perarakan, ada persembahan, ada macam-macam. Kan? Dan banyak lokasi sambutan bukan semata-mata di ibu kota Mesir. Ketika itu ibu kota di Fustat. Ya? Bukan semata-mata di Fustat. Di Skandariah disambut juga. Di beberapa tempat yang lain disambut Maulid Rasul secara berasingan. Ia adalah satu majlis besar-besaran. Kan? Dan Al-Maqrizi, beliau menyenaraikan kerajaan Fatimiyah ni memang ada banyak acara. Kan? Ada banyak acara. Dia sambut kelahiran Husain ibn Ali bin Abi Talib. Sambut kelahiran Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Sambut kelahiran Fatimah. Sebab itu namanya Fatimiyah. Kenapa nama kerajaan tersebut Fatimiyah? Kerana mereka klaim mereka adalah keturunan Fatimah binti Rasulullah. Kan? Sekejap, saya takut saya ada fakta yang salah. Tapi dalam sejarah Islam, memang kebanyakan kerajaan yang muncul, mereka akan cuba untuk attract sokongan dengan mengaitkan diri mereka dengan jalur keturunan Quraisy ataupun Nabi SAW. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, Al-a'immatu min Quraisy. Pemerintah itu akan datang daripada jalur Quraisy. Sebab tu kerajaan pertama yang besar, dinasti pertama Islam adalah kerajaan Islam Banu Umayyah. Dan kemudian Abbasiyah merujuk kepada Abbas, pakcik Nabi SAW. Kan? Dan pada era Abbasiyah inilah munculnya kerajaan Fatimiyah. Sebab Fatimiyah ni adalah antara kerajaan Islam yang awal yang berpecah daripada Abbasiyah. Zaman Banu Umayyah tidak ada empayar Islam yang lain. Tapi zaman Abbasiyah akan muncul dipanggil apa ya? Rival kepada Abbasiyah itu sendiri termasuk Fatimiyah. Kan? Maka bila Fatimiyah muncul di Mesir dan mereka pegang tampuk kuasa, saya simpulkan terus, mereka mengadakan macam-macam acara untuk klaim bahawa mereka adalah kerajaan Islam yang lebih berhak untuk dihormati berbanding Abbasiyah itu sendiri. Mereka ni rival dengan Abbasiyah. Kan? Abbasiyah ni merujuk kepada pakcik Nabi SAW. Fatimiyah, anak kandung Nabi SAW. Fatimah binti Rasulullah. Maka mereka masing-masing nak claim siapa yang lebih betul-betul cintakan Nabi. Maka idea muncul di Mesir ketika itu. Mereka start dengan sambutan kelahiran Nabi SAW. Tidak pernah berlaku dalam sejarah. Saya tak jumpa dalam catatan lain. Tapi yang pertama, mengeluarkan acara sambutan Maulid Rasul ini menganjurkan adalah kerajaan Fatimiyah Mesir. Dan waktu saya nak sebut yang ke atas tu lambat sikit. Fatimiyah ni adalah kerajaan Syiah Ismailiyah yang tergolong dalam kalangan Syiah yang agak ekstrim. Bukan agak ekstrim lah, memang ekstrim. Nah, beza dengan Syiah Isna Asyariyah yang lebih lebih mungkin lebih sederhana, mungkin kesilapan mereka banyak dari segi akidah, tapi mereka tidak begitu melampau dalam menafsirkan ajaran-ajaran sesat mereka. Dia katakan Syiah Ismailiyah ni sampai tahap perkara-perkara asas macam rukun Islam tu pun mereka ada tafsiran yang berbeza, kan. Mereka ada apa, setahu saya yang paling awal meletakkan senarai sahabat-sahabat yang dikufurkan dan juga meletakkan Arkanul Arba'ah ataupun 4 orang sahabat yang mereka anggap sebagai jago Syiah. Ya, antaranya apa? Salman Al-Farisi, Miqdad ibn Amru, Ammar ibn Yasir dan Abu Dhar Al-Ghifari, antara Syiah ekstrim terawal
yang munculkan senarai itu adalah Fatimiyah. Mereka yang start. Dia punya simptom mengkafir-kafirkan sahabat dan sebagainya. Mereka sangat ekstrim lah, kan? Kenapa saya letak kemudian Syiah Ismailiyah dekat atas tu? Supaya kita jangan ekstrim menafsirkan siapa sambut Maulid maksudnya dia pro Syiah. Sebab ada bunyi-bunyi macam itu, dan saya rasa benda tu sangat melampau lah untuk cakap kawan-kawan kita yang sambut Maulid ni sebagai orang yang pro Syiah, sebab orang Syiah yang sambut pertama sekali. Okay? Tapi sejarah kena dibaca sebagaimana yang sepatutnya. Bahawa memang dalam sejarah kita yang pertama menyambut Maulid adalah kumpulan daripada kerajaan Fatimiyah yang secara kebetulan ia adalah kumpulan Syiah Ismailiyah. Tapi kita kena tahu, mereka sambut Maulid itu kerana mereka rival kepada Baghdad, kepada Abbasiyah. Maka mereka nak kumpul perhatian, mereka nak dapat perhatian daripada seluruh umat masa itu, maka mereka sambut majlis gilang gemilang dan ia akan berjangkit. Ya. Mulalah era Zenkiyah di Iraq, kan. Di Syam ketika itu popular dengan satu keturunan Nuruddin Zenki, Imaduddin Zenki. Ini adalah kerajaan Zenkiyah yang akan mula um, follow apa yang dilakukan oleh Fatimiyah Mesir. Dan dia berjangkit lagi ke kota yang lain daripada Mosul ke Irbil dan ke beberapa tempat yang lain. Sampailah pada tahun 579 sendiri pun muncul beberapa catatan yang menceritakan di Mekah sendiri sudah ada sambutan kecil-kecilan. Mekah ini adalah pusat kepada dunia Islam, termasuk Madinah, Haramain, kan? Dan acara-acara itu bermula daripada luar, bermula daripada Mesir, kemudian ke Iraq, kemudian ke Irbil. Tapi lambat laun, tak payah lama sangat, kurang 100 tahun daripada permulaan sambutan Maulid Rasul, pada tahun 579, orang dah mula nampak sambutan itu berlaku secara kecil-kecilan di Mekah. Bukan secara besar-besaran lagi, tapi lambat laun ia akan mula berjangkit ke seluruh dunia Islam. Terutamanya bila ada satu buku, saya letak satu kitab dekat ujung tu. Penulisnya adalah Abu Abbas Al-Azafi. Al-Azafi. Dan beliau tulis satu kitab namanya Darul Munazzam fi Maulidin Nabi Al-Mu'azzam. Satu kitab yang seakan-akan memberikan fatwa keharusan sambutan Maulid Rasul. Sebab kita kena tahu, kita bukan orang pertama yang tahu Nabi dan para sahabat tidak menyambut kelahiran tu, kan? Maka ada kerisauan dalam kalangan umat. Apakah sambut kelahiran Nabi SAW satu bid'ah dan sebagainya? Maka kitab ni yang akhirnya menjadi satu enabler, menjadi satu penyebab kepada sambutan Maulid Rasul itu menjadi semakin meluas sampailah kepada tanah air kita di Malaysia, kan? Dan sampai hari ini kita masih sambut Maulid Rasul secara besar-besaran dengan segala perarakan, sambutan, anugerah, nasyid dan sebagainya, marhaban. Tapi ini sejarahnya. Okay? Maka bagaimana kita nak faham? Kan? Saya tak nak kita berromantis dengan sejarah. Kita baca sejarah untuk faham daripada mana ia bermula. Tapi bukan untuk kita terlalu beremosi sangat sehingga kita mudah-mudah saja nak mengecam mana-mana orang, ataupun dua-dua sudut lah, sama ada kita nak haramkan terus ataupun nak wajibkan terus, kan? Yang ekstrimnya adalah apa? Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, maka itu adalah bid'ah, itu haram, kan? Satu sudut. Satu lagi sudut ekstrim adalah wajib. Siapa yang tak sambut Maulid Rasul maksudnya dia tak sayang Nabi SAW, kan? Maka mari kita sama-sama pilih jalan yang sihat lah untuk berhadapan dengan hal sambutan Maulid Rasul sempena dengan cerita tentang kelahiran Nabi SAW, kan? Sebab asasnya untuk kita faham kenapa generasi Islam yang awal tak sambut Maulid Rasul. Why? Kenapa? Jawapan paling ringkasnya adalah kerana memang orang Arab secara khusus mereka tidak ada satu budaya uh, meraihkan hari-hari tertentu. Yelah, bayangkan kalender pun tak kisah, kan? Kalender pun tahun tak ada, kan? Bab berhutang pun boleh tangguh-tangguh sebab tak ada kalender, kan? Tarikh kelahiran Nabi SAW tidak diriwayatkan secara eksplisit bila, kan? Dan para sahabat, bukan Nabi saja, para sahabat pun tak tahu exactly bila. Berapa banyak dalam kitab bila kita mencari bila orang ini lahir, bila sahabat ini lahir, kita tak jumpa. Kadang-kadang berbeza pandangan kerana mereka tidak begitu memberikan perhatian kepada nombor-nombor kelahiran ni, kan? Supaya kita faham bila kita sambut hari lahir. Sebab di Malaysia ni ataupun di dalam budaya masyarakat kita hari ni, kadang-kadang bila orang tak buat surprise, tak prank kita, tak buat kejutan sempena hari lahir kita, kan terasa hati pula, kan? Bila pasangan kita tak sambut hari kelahiran kita padahal dah sampai hari lahir ni, tak ada siapa yang post dekat Facebook kita, kan, bagi tahu happy birthday, kan? Kita dah terasa hati. Kerana kita hidup pada zaman dan pada masyarakat yang sangat menghargai hari kelahiran, kan? Macam-macam hari kita raikan, hari ibu kita raikan, hari ayah kita raikan, hari kopi pun ada, kan? Hari autism ada. Um,
macam-macam hari lah kan. Ia menandakan masyarakat kita, masyarakat ini berbeza dengan masyarakat jahiliah. Mereka sangat kurang berikan perhatian kepada soal bila ni kan. Kalender pun muncul 10 tahun ataupun 6 7 tahun selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat lewat kan. Maka untuk kita tidak begitu berkeraslah untuk mengatakan siapa yang sambut hari lahir Nabi ini, maksudnya dia melakukan perkara yang bid'ah, yang direka-reka dan diciptakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. No. Kan? Kita pun tidak mengatakan bahawa bila kita sambut Maulid Rasul itu menandakan kita lebih Islamik daripada orang lain. Ini satu benda yang boleh mandu kita. Kan? Bid'ah ini adalah bila kita cipta sesuatu yang seakan-akan agama dan kita claim siapa yang buat itu dia lebih hampir dengan agama. Bila kita sambut Maulid Rasul, kita tidak akan mudah-mudah claim ataupun menuduh mereka yang tak sambut Maulid Rasul, tak hadir majlis selawatan sebagai orang yang tak cinta Nabi. Kan? Siapa yang buat begitu salah lah. Kan? Kita tidak mahu ekstrim kepada mana-mana sudut. Ya? Maka kita kena memahami dulu budaya berbeza. Kan? Dan juga kita nak meraihkan cinta dan kasih kita kepada Nabi SAW. Niatnya begitu kan. Niatnya adalah untuk raihkan cinta dan kasih kita kepada Nabi SAW. Bahkan mimbabil aulah. Min babil aula maksudnya apa? Lebih utama pada zaman kita ni oleh kerana kita sambut hari jadi orang itu orang ni. Kita sambut hari lahir mak ayah kita. Kita sambut hari lahir pasangan kita. Kita sambut bahkan hari lahir semua kawan-kawan dalam satu kelas kita. Maka min babil aula lebih utama untuk kita utamakan sambutan kelahiran kalau ia dilakukan kerana menandakan cinta kita kepada seseorang dan kasih kita kepada mana-mana orang, maka min babil aula lebih utama untuk kita sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm? Tapi kita tahulah bukan kita nak claim kita lebih berpahala, tapi kalaulah betul kita sambut hari lahir seseorang kerana kita cinta dia, kan lebih utama kita sambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dengan panduan dan juga frame dengan apa dawabit yang betul lah nanti kita ceritakan. Okay? Dan saya nak letak ada satu perkataan Arab dekat atas tu sebenarnya. Itu adalah satu kaedah syariah untuk kita mengawal diri kita berpandukan apa yang Allah Ta'ala arahkan supaya tak keluar daripada batas syariat. Al-amru idza dhaqat tasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Satu urusan tu kalau disempit maka lapang-lapangkanlah. Kalau dia lapang sangat, luas sangat, sempitkan balik. Hari ni memang ada beberapa kerisauan dalam menyambut Maulid Rasul. Kan? Saya nampak satu video, entah daripada mana dah video tu, tak semestinya di Malaysia kan. Ada video yang orang sambut Maulid Rasul dengan nyanyian Happy Birthday. Dengan kek lagi. Siap tiup lagi kan. Siap buat seakan-akan macam ada perarakan is okay. Tapi kalau semacam ada satu tandu itu diangkat dan dikatakan Nabi ada atas tu, ini dah boleh merisaukan. Kan? Memang benar ada satu keluasan untuk meraihkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila satu urusan tu tiba-tiba dhaqa, tiba-tiba ittasa'a, terlalu luas sangat. Orang terlalu banyak melakukan berkreativiti sangat tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melampau sangat, kita kena ketatkan balik. Kita kena letak syarat-syaratnya supaya tak begitu luas sangat. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada adabnya, ada peraturannya, ada perkara-perkara yang kita perlu kawal, bukan macam sambut birthday kawan-kawan kita. Saya takut satu hari nanti orang buat prank nanti pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita prank kawan-kawan kita macam sama apa masa hari lahir kan, baling telur dan sebagainya. Saya takut sampai situ sebab yang diperhatikan sekarang ada yang dah start bawa tandu lah, ada yang start tiup lilin dekat kek kan, siap ada 63 lilin 63 lilin lagi kan menandakan Nabi wafat umur 63 tahun kan, macam-macam kreativiti tetapi ada batasnya. Maka bila satu urusan tu ketat sangat, saya pun tak naklah berat untuk mengatakan jangan sambut terus, silakan menyambut tapi dengan penuh ketertiban dan juga menjagalah adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu marilah bermaulid kan. Saya adalah orang yang berkategori sambut maulid kan. Di Sirah Center di Pondok Sirah pun terutamanya kami sambut maulid dengan buat kelas. Buat kelas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis buku pun, kebanyakan buku saya keluar pada musim maulid kerana saya sambut maulid dengan menulis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai, mari kita letak beberapa syarat dan juga um, cara berfikir untuk kita menyambut maulid itu bagaimana. Yang pertama, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis tadi, kan, kenapa aku berpuasa pada hari Isnin? Nabi jawab, kerana aku itu adalah hari wulidtu fihi. Aku lahir pada hari tersebut. Kan?
Maka cara paling obvious untuk sambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa hari Isnin. Dan memang ada beberapa kitab yang menunjukkan para sahabat menyambut Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara tafsiran dan takwilannya lah. Ada bukti sahabat sambut kelahiran Nabi, iaitu sahabat berpuasa. Sebab hari Isnin itu dijadikan regular berpuasa oleh generasi awal Islam. Para sahabat dan tabi'in, mereka sangat konsisten dan sangat menjaga ibadah-ibadah yang Nabi SAW wariskan kepada mereka. Kan bila Nabi sebut, aku puasa pada hari Isnin, kerana itu hari lahirnya aku dan hari aku jadi Nabi. Sahabat berpuasa pada hari Isnin. Dan bila mereka berpuasa, maka secara tidak langsung mereka sambut hari lahir Nabi. Kan? Ini antara takwilannya lah. Kan? Maka siapa yang nak sangat sambut maulid, nak bermaulid, maka cuba cari perkara yang boleh membuktikan itu sebagaimana yang Nabi sebut, iaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kan? Apa lagi makna kita raikan dan cinta kelahiran ini, melainkan dengan apa yang Nabi suka, iaitu Nabi suka kita cinta Nabi SAW, tapi dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Hmm? Um, kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat untuk berlebih-lebihan puji Nabi. La taturuni kama ataral Yahuda wan Nasara, Nabi sebut. Jangan berlebih-lebihan puji aku sebagaimana Yahudi dan Nasrani berlebih-lebihan puji Nabi mereka. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat suka kalau kita cinta Nabi dan sambut kelahiran Nabi, please jangan pulangkan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi suka kalau kita sayang Nabi, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara kita beribadah kepada Allah Taala. Kan? Maka sempena Maulid, marilah banyak beribadah, kan? Terutamanya puasa. Kan? Siapa yang boleh rutinkan setiap Isnin puasa, itu adalah cara kita bermaulid dan ia berlaku pada tiap minggu. Kan? Dan yang kedua, of course, perlu beratkan lebih sedikit kepada mempelajari dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membesar sebagai seorang tekong marhaban lah, daripada sekolah dulu. Sekolah menengah saya banyak, kalau musim maulid itu saya akan keluar sekolah, pergi kepada beberapa rumah orang untuk bermarhaban. Saya di tekong. Kan? Dan saya perasan walaupun kita bertekong lama marhaban tu, um, satu, saya tak faham sepatah lah sebab dia dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa yang sama, kebanyakan orang bermarhaban, dia akan stop pada perenggan kelahiran Nabi SAW berselawat. Kan. Siapa pernah ikut marhaban, berzanji ni, kita akan ada selawat. Kan. Hujung berzanji tu selawat. Ketahuilah bahawa ketika kita selawat tu, baru je Nabi lahir. Itu baru nak menceritakan kelahiran Nabi SAW. Kan. Belum lagi cerita Nabi membesar, Nabi berdakwah dan sebagainya. Kan. Maka saya rasa dia adalah satu perkara yang tak cantik lah untuk kita sambut Maulidul Rasul, kan. Kalau betul nak ikut Maulidul Rasul, habiskan marhaban tu, baca sampai habis, kan. Bacalah keseluruhan marhaban tu untuk memahami seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi tinggalkan, kan. Ini rugilah kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak ambil tahu tentang apa yang Nabi minta kita buat, kan. Dia semacam kita sambut hari lahir pasangan kita ataupun mak ayah kita, tapi kalau mak suruh sidai kain, duk lari, kan. Kalau pasangan suruh buang sampah, tak buang-buang sampai ke akhirnya, kan. Ataupun ketika kita melayani pasangan kita, kita melayani dengan muka yang masam dan marah-marah, kan. Maka dia tak kena, kan. Tak kena kita cinta hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita lupa dan tak tahu pun tentang apa yang Nabi tinggalkan pada kita, kan. Dan last kali, apakah frameworknya? Jangan berlebihan, kan. Jangan over dalam sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Boleh ditafsirkan masing-masing over itu apa. Tapi untuk saya, over itu adalah apabila antara uh, betul-betul belajar dan nak faham bagaimana nak menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semata-mata nak puji Nabi. Bila dua benda ni tak seimbang, antara puji dengan ikuti. Saya guna dua perkataan mudah lah. Yang sepatutnya berlaku dalam maulid adalah kita nak puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam masa yang sama kita nak belajar macam nak kita ikuti Nabi. Puji dan ikuti. Selagi mana dua ini seimbang, selagi itu saya rasa dia akan tidak berlebihan, tidak mubalaghah. Tapi dia akan berlebihan kalau terutamanya kita terlalu over sangat dalam aspek memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi mengabaikan sangat pada benda-benda yang sepatutnya kita kena amalkan sebagai kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Dah bila sambut Maulid ada kek siap berlilin, bawa tandu dan sebagainya, tapi kat tangan tu ada rokok, kan. Bawa tandu kat tangan ada rokok, kan, dengan ada yang tertutup aurat. Ni yang peliknya. Majlis Maulid ini bukan kat negara kita, alhamdulillah tak berlaku lagi kat negara kita. Sambut Maulid tetapi pakaiannya tak tutup aurat pun.
kan? Dan benda tu pelik kan. Yang lebih mengarutnya ada satu majlis maulid ni, saya tak sebut negara mana, tapi ia berlaku dekat dengan tanah air kita, bukan di Malaysia. Sambutan maulid, tapi lepas tu dia macam ada acara dandut. Tak faham. Kat mana betulnya benda tu? Maka benda ni adalah mubalaghah, berlebihan. Dan duk puji Nabi SAW berlebihan, tapi akhirnya tak mengikuti Nabi SAW. Itu adalah perkara yang mubalaghah. Itu adalah perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala telah suruh kita. Maka marilah bermaulid dengan framework ni. Ini yang saya nak ajak sama-sama. Please jangan berlebihan, polemikkan benda ni. Tak berbaloi, tak berfaedah. Kalau anda nak pilih pandangan tu, amalkan sendiri saja. Kan? Sebab kedua-dua pihak ada argumen masing-masing, maka pilihlah untuk berdamai dan sama-sama bersetujulah kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jom kita masuk kembali kepada sirah kita setelah cerita tentang Maulid dan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa yang diriwayatkan dan diketahui, ramai orang menceritakan tentang hari kelahiran Nabi itu bagaimana. Ada yang cakap Nabi bersunat, ada yang cakap Nabi lahir itu dah bercakap, ada yang cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir itu tak menangis. Ada yang cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir itu api majusi terpadam. Lagu Raihan kan. Terpadam api biara majusi kan. Runtuhlah istana Kisra Parsi kan. Ya, itu memang ada ceritanya dalam beberapa kitab sirah. Termasuk sujud dan dongak ke langit. Tapi itu ada disclaimer sikit saya akan sebut nanti. Okay. Ketahuilah hanya ada satu saja cerita yang confirm disebutkan dalam hadis Nabi SAW secara sahih. Ada dua, tiga cerita lagi tapi itu diperselisihkan kesahihannya. Tapi kebanyakan yang saya tulis dalam slide ini semuanya dikritik oleh ahli riwayat kerana sama ada dia terlalu daif ataupun palsu ataupun la aslaha, tidak ditemui siapa yang sebut cerita ni kan. Tiba-tiba je dalam kitab ni siapa yang sebut kan. Dan korang kena bagi tahulah dari apa source dia daripada mana, sumber daripada mana kan. Dia tak sebut terus, entah daripada mana tak tahu kan. Siapa yang mulakan cerita tu? Kerana seperti yang saya sebut tadi, siapa yang ada dalam bilik itu untuk menyaksikan segala-galanya? Siapa yang akan merekodkan pergi dekat Parsi, pergi dekat Rom untuk cek ni api majusi dah terpadam belum kan? Siapa yang akan tahu benda tu? Kerana Nabi lahir pun tak ada orang tahu, tak ada orang ambil tahu sangat kisahnya kerana Nabi adalah seorang anak yatim. Kan? Dari sudut data pun dia agak goyah untuk bersetuju dengan pandangan-pandangan ini sebab saya susah nak percaya ada ramai yang tahu cerita tu. Kan? Bahkan Umi Aiman yang antara watak yang confirm ada dalam bilik itu. Ada tiga orang watak lain lagi tapi diperselisihkan juga. Tapi umumnya Umi Aiman confirm ada sebab Umi Aiman adalah hamba kepada ibu Nabi SAW. Umi Aiman sendiri tak ada riwayat apa yang berlaku. Bahkan Umi Aiman, setahu saya riwayat yang Umi Aiman riwayatkan hadis, barangkali ada satu dua riwayat saja. Umi Aiman ni hidup sebelum Nabi lahir dan wafat selepas Nabi wafat. Dia yang sepatutnya menjadi juara lah riwayat cerita begini tapi tak ada. Beliau tak riwayatkan apa yang berlaku pada ketika itu. Dan bila Umi Aiman tak riwayat, saya boleh percaya yang barangkali semua cerita ni tak berlaku pun. Ya? Saya tahu dia apa dia punya perasaan kepada semua cerita ni. Kita suka Nabi kita ni dia ada satu specialty yang lebih sikit daripada orang lain. Of course kan. Bila orang tu kita kagum, kadang-kadang kita nak dia lebih daripada kita daripada segala segi. Contoh kalau orang kagum kat saya, mungkin orang akan cipta cerita saya dulu lahir macam ni kan. Saya lahir bersujud, saya lahir dah siap sunat kan. Saya lahir runtuhlah apa presidential Donald Trump ke apa kan. Netanyahu mati ke apa waktu saya lahir. Mungkin orang yang obses dengan saya akan mengharapkan begitu. Dan of course dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita memang suka kalau Nabi ada kelebihan lebih daripada semua orang. Tapi ketahuilah sebagaimana Ibn Hazm Al-Andalusi sebut, "Falau lam takun lahu mu'jizatun ghaira siratihi lakafa." Sebenarnya kita kena tahu bahawa Nabi itu sendiri, kalaulah tak ada mukjizat langsung dalam kehidupan Nabi, sirah Nabi itu dah cukup sempurna untuk kita tahu Nabi itu sangat hebat. Nabi itu sangat agung. Bacalah sirah. Ada banyak sudut lain yang kita boleh bawa ke depan, kita boleh tolak ke depan, kita paparkan kepada semua orang untuk bagi tahu ini Nabi kita yang sangat sempurna. Kan? Dia tak perlu pun lahir tanpa menangis. Silakan menangis kan. Dan apa negatifnya baby menangis? Bahkan dalam bilik labor room ketika baby itu lahir, yang tak menangis lagi risau. Baby yang tak menangis lagi risau sebab ia menandakan ada satu yang tersekat dekat dia punya apa throat ke kan, dia tak boleh nak menangis kan. Bahkan lebih pelik lah kalau budak tu bercakap kan. Dan kalau ikut dari sudut riwayat,
Dari sudut budaya zaman itu, kalau ada baby yang bercakap, dia tanda negatif. Itu ada petanda negatif. Kalau ada baby yang tiba-tiba bercakap, dia macam kena sampuk jin ke apa, kan? Maka kita kena faham, tak semestinya apa yang kita sangka okey, baik dan juga memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya akan memuliakan Nabi. Tak semestinya begitu, kan? Bahkan Nabi tidak perlu dimuliakan lebih-lebih. Apa yang berbaki dalam sirah tu yang sangat banyak, itu sudah cukup untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka kita tak perlukan sebenarnya cerita-cerita yang berlebihan ni untuk kita angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni, part ni, saya tak rasa ada pandangan lain. Kalau ada yang cakap tak apalah, saya terima pandangan ni. No, dari sudut data, dari sudut fakta sirah, perkara itu kebarangkalian besarnya tak berlaku pun. Ya, maka saya tolak pandangan kedua lah. Kecuali yang sujud dan dongak ke langit. Sebab ada riwayat dalam riwayat Ibn Hibban, tak silap saya, yang meriwayatkan cerita ini, tapi dia perselisihkan sama ada dhaif dan sebagainya, tapi diceritakan bagaimana Nabi SAW dah itu tersujud dan Nabi dongak ke langit. Itu sajalah sedikit excuse daripada senarai ini, tapi saya secara peribadi semuanya pun saya tidak peganglah dalam menceritakan hari kelahiran Nabi SAW. Maka jangan risau, kita tetap akan cinta Nabi SAW walaupun kita tahu Nabi lahir macam mana-mana baby lahir, kan? Kita tetap akan muliakan Nabi. Tetap Nabi itu tak hilang sedikit pun keagungan dan juga kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lahir sebagai seorang baby yang sama dengan mana-mana baby yang lain di dunia ini, macam kita saja, kan? Tak ada masalah. Ada satu saja, kan? Satu saja riwayat yang confirm tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebagaimana yang Nabi sendiri riwayat. Bagaimana hadis ni, ada beberapa perenggan awal yang saya potong sebenarnya sebab saya nak fokus kepada perenggan ni saja. Bagaimana ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana seakan-akan ada cahaya yang keluar daripada ibu Nabi, sama ada daripada jasad dia ke, daripada tempat kelahiran tu ke, daripada cahaya yang keluar daripada ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangi qusur Syam, menerangi istana-istana kota Syam. Okey. Pun perlu diperincikan dan dibincangkan sedikitlah maksud hadis ni. Sebab satu-satunya yang sahih adalah ini, kan? Kebanyakan guru-guru sirah, baik guru-guru sirah fizikal saya ataupun dalam kitab, hanya akan bersetuju ini adalah satu-satunya yang confirm tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap ada keajaiban, iaitu ini. Nabi cerita dan ada satu saja riwayat. Maksudnya ada beberapa varian, tapi ini sajalah yang ada. Cahaya keluar menerangi kota Syam. Apa maksud dia? Kan? Sama ada ini majazi ataupun hakiki pun boleh dibincangkan. Apakah benar ada cahaya ataupun sekadar itu satu isyarat daripada Allah Ta'ala. Saya berpegang bahawa barangkali ini memang berlaku terang-terang, bukan semata-mata satu kiasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Kan? Sebab kalau ia kiasan, Nabi tak perlu nak cerita semacam benda tu macam betul-betul berlaku lah. Kan? Tapi ini benar-benar berlaku. Sebab sebelum perenggan ni, Nabi cerita tentang apa, da'watu Abi Ibrahim wa bushra akhi Isa. Kan? Uh, Nabi Ibrahim mendoakan kelahiran aku. Dan Nabi Isa alaihissalam memberikan khabar gembira akan kelahiran aku. Maksudnya, kisah Ibrahim berdoa untuk dapat zuriat. Dan Nabi Isa alaihissalam mengisyaratkan dalam kitab Injil tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan kisah palsu, kan? Itu pun bukan kisah majazi. Maka bila disambung dengan keratan ni, saya percaya ini bukan majazi. Ini benar-benar disaksikan oleh ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tapi yang qusur Syam itu barangkali hanya Nabi yang tahu. Sebab barangkali ibu Nabi tak tahu ke arah mana cahaya itu pergi. Kan? Barangkali ibu Nabi tak akan pernah tahu pun ke mana cahaya ini pergi. Kan? Tapi Nabi SAW tahu daripada apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi, cahaya itu menerangi kota Syam. Kan? Kota Syam itu menuju ke arah apa nama ni, utara lah, kan. Dan ini ada hikmahnya, kan. Sebab ia mengisyaratkan bahawa cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sendiri sebagai nur yang akan menerangi kota Syam. Nabi bukan semata-mata dilahirkan untuk Mekah, tapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi akan sempat menyaksikan bagaimana Syam itu akan datang ke ribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak akan pernah nampak harinya, kan? Sebab Umar Al-Khattab yang akan pertama nampak bila Baitul Maqdis, kunci Al-Quds itu diserahkan kepada Umar, kan? Nabi tak akan sempat melihat perkara tersebut, kan? Tapi Nabi sempat melihat perang Tabuk. Nabi sempat melihat tentera Usamah ibn Zaid dilepaskan ke tempat yang sama, kan? Nabi sempat melihat semua proses tersebut. Tapi Nabi tak pernah nampak Syam dibuka. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq, projek pertama yang rasmi Abu Bakar As-Siddiq adalah pergi ke Syam.
Walaupun yang berlaku secara kronologi adalah pergi ke Parsi dulu, tapi itu bukan projek Abu Bakar. Itu projek Muthanna bin Harithah yang offer kepada, hantar proposal kepada Abu Bakar untuk dia pergi ke Parsi. Abu Bakar luluskan je lah kan, sebab ada orang nak berjihad. Tapi yang projek sebenar-benarnya adalah Abu Bakar nak pergi ke Syam, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini adalah tempat pertama, kan? Dan seakan-akan itu menandakan kiasan kepada cerita ni, memang Nabi punya projection dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sejauh kota Syam, kan? Dan ada beberapa cerita lain. Ya, slide terakhir kita dah, ada bila masa pun. Kalau kita boleh ambil uh, peluang untuk soalan-soalan lain yang dalam yang saya sumbat je semua kat sini, sebab ada banyak lagi kalau kita nak teliti. Mana yang kita nak fokus, sampai ambil yang cerita lain tu lah, ya. Ada juga diriwayatkan, sama ada riwayat Ibn Hibban ataupun daripada kitab hadis yang lain, yang menceritakan bagaimana orang Yahudi di Madinah menceritakan sama mereka bahawa ada tok guru mereka ni nampak cahaya datang daripada Mekah. Mereka duduk di Yathrib Yahudi, dan mereka nampak ada cahaya datang daripada Mekah, kan? Dia semisal dengan riwayat At-Tirmizi tadi menceritakan ibu Nabi nampak cahaya itu keluar daripada dirinya menuju ke kota Syam. Orang Yahudi di Yathrib pun nampak cahaya daripada Mekah, kan? Sebab Nabi ketika itu masih di Mekah kan, baru lahir, kan? Tapi orang-orang Yahudi ni mereka percaya. Kenapa mereka duduk di Yathrib? Ada beberapa pandangan. Saya tak tahu dalam kelahiran mana saya ada cerita tentang topik ni. Tapi Yahudi di Madinah ni mereka sudah ada gambaran bahawa Nabi akhir zaman akan datang di situ, kan? Dan mereka tak pernah tahulah orang tu adalah orang Arab, kan? Sebab tu mereka claim mereka entitled, kan, untuk memegang kuasa, untuk memerintah dunia. Sebab bagi mereka, mereka adalah the chosen one. Okay? Tapi bila Nabi itu datang daripada orang Arab, baru mereka terkejut, kan? Tapi mereka dah dapat cerita tu bahawa ada cahaya daripada Mekah, dan itu dikatakan, dalam riwayat itu mengatakan bahawa cahaya itu adalah cahaya daripada seorang Nabi akhir zaman yang baru saja lahir, kan? Sebab diceritakan Nabi bersunat, tentang Nabi bersunat dan diberi nama ni, ada riwayat yang terperinci juga dalam kitab rujukan kita. Kedua-duanya berlaku pada hari ketujuh. Nabi bersunat pada hari ketujuh, dan Nabi diberi nama pada hari ketujuh. Bab sunat tidak ada hari spesifik khusus bila nak bersunat. Ia adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu syariat Islam juga. Tapi bab beri nama ni memang beri nama pada hari ketujuh lah. Dan nama Muhammad bukanlah nama yang biasa digunakan oleh orang Arab. Tapi kena faham begini. Abdul Muttalib yang memberikan nama tu. Abdul Muttalib yang memberikan nama tu. Dan Abdul Muttalib, okay, dikatakan dia mana dia dapat nama tu? Katanya dia dapat nama itu, ini riwayat yang saya petik ini daripada Raudhul Unuf, kitab yang sangat besarlah dalam dalam dunia sirah. As-Suhaili menulis kitab ini. Dan dalam Raudhul Unuf menceritakan bagaimana Abdul Muttalib pergi ke Syam dan berjumpa dengan seorang rahib yang mengatakan bahawa Nabi akhir zaman itu akan muncul, dan benda ini benda yang besar lah, dan Nabi itu namanya Muhammad. Abdul Muttalib pergi ke Syam bertemu dengan rahib itu bersama dengan 2-3 orang kawan yang lain. Okay. Bila Abdul Muttalib balik ke Mekah, dan kebetulan nanti Abdul Muttalib akan dapat cucu yang belum ada nama, iaitu Nabi, ya. Dan akhirnya Abdul Muttalib, kerana nama Muhammad ni rare, maka Abdul Muttalib menamakan cucunya Muhammad pada hari ketujuh tu. Tapi kita kena tahu satu fakta lagi. Kawan-kawan Abdul Muttalib yang lain yang dapat pengetahuan itu daripada Syam pun mereka ada masing-masing ada menamakan anak dan cucu mereka dengan nama Muhammad. Okay? Memang nama Muhammad ni special untuk Nabi SAW. Tapi dari segi budaya Arab, ada catatan tu menceritakan ada orang lain nama Muhammad juga sebenarnya. Bukan Nabi SAW seorang-seorang saja, kan? Kerana Abdul Muttalib dapat data cerita tentang Nabi akhir zaman yang akan dinamakan Muhammad ini daripada rahim. Dan ketika itu Abdul Muttalib ada bersama dengan 2-3 orang kawan dia, kan? Dan dikatakan 2-3 orang kawan Abdul Muttalib ni pun menamakan anak dan cucu mereka dengan nama Muhammad juga. Cumanya tidak ditemui terperincilah apa berlaku kepada anak dan cucu yang lain bernama Muhammad ni. Okay? Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang nama Muhammad itu diberikan oleh atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Yang dikatakan Abdul Muttalib pun menyambut bergembira dan sebagainya. Sahihkah cerita tu? Dikatakan Abdul Muttalib bergembira. Umumnya riwayat Abdul Muttalib bergembira, ada yang memetik juga cerita Abu Lahab bergembira, adalah cerita yang dalam kategori boleh diterima, kan? Walaupun ia bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia adalah kategori yang boleh diterima kerana dicatatkan dalam beberapa kitab sirah yang awal
Dan dia tidaklah exaggerate sangat daripada fakta yang kosong. Kebanyakan ulama sirah dan buku kitab-kitab sirah menerima cerita tersebut. Umumnya mereka bergembira. Sebagaimana selayaknya seorang pakcik, seorang atuk lah kan. Kita tak adalah pelik sangat untuk kita tahu mereka bergembira. Kan? So itu saja cerita yang ada untuk kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang Nabi yang kita ceritakan untuk siri panjang kita ni sudah pun lahir ke dunia. Dan kita boleh bayangkan, dunia masih tidak tahu bahawa anak kecil itu akan menjadi seorang rasul. Kita tahulah sebab kita baca sirah. Tapi mereka yang duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda Nabi, atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah tahu bahawa budak kecil ini esok akan menjadi seorang rasul. Kan? Tapi masya-Allah, itulah latar belakangnya yang sangat sederhana, kan? Sebab itu kalau kita nak menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak fokuskan kepada bagaimana kita boleh belajar dan juga terus mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan terlebih kagum ataupun obses dengan nombor kelahiran misalnya. Obses dengan cerita-cerita magical tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan yang perlu diutamakan. Siapa yang sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sambut Maulid Rasul, marilah kita sama-sama kempen supaya sambutan Maulid Rasul itu diseimbangkan dari sudut memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat, berarak dan sebagainya, bernasyid. Kita nak juga diseimbangkan dengan majlis ilmu. Dan saya rasa itu yang diberlakukan oleh tim Pondok Sirah dan juga saya sendiri di Sirah Center. Kenapa kita buat kelas di musim Maulid Rasul? Sebab nak seimbangkan, kan? Kerana selawatan tu dah banyak, kan? Dan saya rasa perlu ditekankan pengajian sirah yang kita lakukan di sini adalah terjemahan kepada cinta kita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambutlah Maulid Rasul setiap minggu kan dengan Pondok Sirah dan Sirah Center, kerana kita sambut dengan kita belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita nak luruskan kehidupan kita itu supaya diselari dengan apa yang Nabi tinggalkan buat kita semua. Dan itu saya rasa ini adalah penghujungnya. Mudah-mudahan Allah berkati setiap yang diucapkan. Saya rasa saya dah sendirian ni, tak tahu Encik Ifan ada ke tidak. Saya nak terus buka soalan yang ada. Allah Alam. Okey, jom. Hmm. Hmm. Tengok soalan. Kiranya susunan bulan dalam tahun itu sudah ada sebelum hijrah lah ya, tapi untuk tahun masyarakat Arab ikut kiraan Masih sebelum berlakunya hijrah. Saya ada satu kelas di Siro Center tentang kalender Hijri ni dan agak ekstensif juga sebab melihat kepada isu-isu dalam kalender Islam. Bukan semata-mata nak bagi tahu Umar buat kalender Hijri. Um, saya pernah tengok, boleh nanti saya share linknya sebab asas kepada isu kalender hijrah ni adalah tahun tak ada, bulan ada lah. Tapi ada isu juga. Um, Orang Arab jahiliah mereka suka bermain-main dengan kiraan berapa hari dalam sebulan dan berapa bulan dalam setahun. Pelik kan? Jadi Al-Qurannya. Tapi saya tak dapat nak ke situ sangat untuk kita teliti. Tapi umumnya orang Arab jahiliah mereka bahkan akan ada 13 bulan setahun. Kan? Suka hati je. Sebab tak ada tahun kan? Bila tak ada tahun, mereka akan sesuka hatilah tambah itu ini kan. Kan? Sedangkan Allah dah tentukan berapa kiraannya. Kan? Antaranya mereka suka menambah setahun tu ada 2 bulan Zulhijjah. Ini bulan yang kita hadapi sekarang ni kan. Mereka ada 2 kali Zulhijjah setahun. Why? Kenapa? Kenapa 2 kali Zulhijjah? Sebab bulan Zulhijjah adalah bulan yang paling menguntungkan dari sudut ekonomi. Tak orang tunai haji kan. Maka bila orang tunai haji 2 kali setahun, untung lah. Kan? Orang Arab Jahiliah ada rekod tu menunjukkan dia ada lot, dia ada tuan-tuan dia yang tukang menjaga kalender ni. Dia yang akan tentukan bulan ni bulan apa. Suka hati. Kan? So, dia masalah lah kalau benda tu tak terkawal. Dan antara puncanya tak terkawal tu sebab tak ada tahun. Kan? Hari sudah ada, nama bulan sudah ada. Sebagaimana yang kita tengok dalam kalender Hijriah ni sama saja. Tahun saja tak ada. Adakah mereka guna kalender tahun Masihi? Tak. Hmm? Tak. Masyarakat Arab tak ikut pun kiraan Masihi. Paling paling hampir pun barangkali mereka gunakan kalender Zoroastrian ataupun Parsi, Majusi ataupun Sasaniah. Tapi dia agak complicated sebab kalender Zoroastrian ni setahu saya dia kiraannya dah start ribuan tahun kot. Maksudnya dia bukan recent lah ya, sebab Empayar Parsi pun dah beratusan tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Maka mereka punya kalender tu dah jauh sangatlah nombornya kan. Maka mereka seakan-akan macam terlepas daripada segala kiraan kalender tu kan. Sebab tu bila datang Islam, ini pun satu fakta yang menarik tentang isu kalender. Ada satu dakwaan um, yang bukan dakwaan kosong lah.
mengatakan kenapa haji Nabi SAW hanya berlaku sekali, dan itu pun berlaku di hujung hayat Nabi SAW. Di 2 tahun terakhir Nabi SAW itulah Nabi buat haji. Hmm. Dan sebelum tu ada haji yang Abu Bakar kan. Abu Bakar yang start pergi haji. Abu Bakar lead haji yang pertama. Dan yang kedua tu Nabi SAW join. Why? Kenapa Nabi tak join yang Abu Bakar punya giliran tu? Kan? Ada satu dakwaan beritahu, dan dakwaan ni ada hujahnya, ada argumentnya, walaupun boleh beza pandangan sebab ada pandangan yang sebaliknya juga. Itu mengatakan haji Nabi berlaku pada tahun terakhir itu kerana ketika itulah barulah bulan Zulhijjah berlaku pada masanya. Sebelum itu bulan Zulhijjah merata-rata kan. So hati je orang Arab ni tukar-tukar bulan semua tu kan. Sampai masa tu pun jadi terganggu kan. Kan Allah sebut dalam Quran, inna iddata syuhuri indallah kan. Ithna asyara syahran kan. Allah dah tetapkan jumlah bulan tu 12 bulan je kan. Minha arba'atun hurum, ada daripada 12 tu 4 yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ataupun disucikan oleh Allah Ta'ala. So orang Arab jahiliah telah merosakkan uh, bulan. Maka di hujung tahun Nabi SAW hidup itu barulah Usul Hijjah berlaku pada masanya. Maka sebab tu Nabi itu menaikkan haji pada ketika itu. Nah, barangkali mana-mana haji yang berlaku sebelum tu dia tidak berlaku pada bulan yang sepatutnya kan? Kerana mereka main tukar-tukar bulan. Okay? Nak puasa pada hari Isnin saja atau masa tarikh 12 Rabiul Awal untuk sama Maulid Nabi. Nabi berpuasa pada hari Isnin kerana 12 Rabiul Awal adalah hari Isnin. Maksudnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah tu hari Isnin. Tapi 12 Rabiul Awal tahun depan. Tak semestinya hari Isnin kan? So maksudnya dia akan ada perubahan hari lah. Tak semestinya 12 Rabiul Awal hanya pada hari Isnin saja. So yang disepakati oleh para ulama sebagaimana yang warid dalam hadis tersebut, Nabi bagi tahu awal dulu kenapa Nabi puasa hari Isnin. Maksudnya Nabi mengatakan syariat puasa hari Isnin dulu. Bila ditanya oleh sahabat, barulah Nabi beritahu kenapa puasa hari Isnin, sebab masa lahir dulu hari Isnin. Okay? Bukan Nabi puasa 12 Rabiul Awal. Uh, Tidak ada satu galakan ataupun satu syariat khusus untuk berpuasa pada 12 Rabiul Awal. Tak ada. Okay? Tapi kita akan puasa pada hari Isnin. Itu confirm. Ya, supaya tak salah faham. Kita nampak orang tegur dan sama orang Nabi salah. Malaikat Nabi meninggal dunia pada tarikh yang sama. Yes. Kena tahu juga tarikh kelahiran Nabi SAW 12 Rabiul Awal pun khilaf juga. Kan ada ialah dalam kitab menceritakan Nabi SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal juga. Okay? Pada hari Isnin juga. Dan secara peribadi, kesahihan um, tarikh kelahiran Nabi pada 12 Rabiul Awal dibandingkan dengan kesahihan tarikh kewafatan Nabi 12 Rabiul Awal, yang lebih tepat sebenarnya, yang lebih berat dari sudut hujahnya adalah yang menyatakan tarikh kewafatan Nabi SAW 12 Rabiul Awal. Kan? Yang lahir 12 Rabiul Awal ni dia bukan pandangan paling kuat pun kan. Tapi yang wafat Nabi SAW 12 bulan awal ni banyak sumber menyatakan, walaupun dia bukan hadis Nabi SAW, tapi kebanyakan ulama sirah mengambil pandangan tersebut kan? Sebab itu antara pandangan yang paling ada hujah sekali kan. Tapi jangan berkonflik dan berpolemik sangatlah kan. Kita, walaupun yes ya, let's say kalau kita sambut 12 Rabiul Awal contohlah, apa masalah kalau kita sambut hari kematian mana-mana orang kan. Kalau kita sambut hari kelahiran tak ada isu kan? Kerana budaya kita menyambut bukanlah sambutan tu macam bergembira kan. Tapi sambutan dengan maksud kita memperingati, dia tidak akan jadi isu sama ada itu adalah kelahiran atau kematian kan. Ini umumnya lah secara budaya kan, sebab syariat tidak pernah memberikan satu arahan dan larangan khusus kan. Maka umumnya kerana dia faktor budaya, secara umumnya tak ada isu selagi mana yang kita buat itu adalah untuk mengenang, memperingati. Bahkan orang Arab memang mereka lebih ada budaya majlis azak namanya. Kan? Mereka ada majlis khas untuk bertakziah. Kita kat Malaysia tak ada. Hmm. Biasanya kalau orang wafat di Malaysia ni, jarang kita buat majlis untuk memperingati kebaikan-kebaikan orang tu. Yang ada pun tahlil lah. Orang Arab mereka ada satu majlis khusus. Majlis azak ni, iaitu mereka akan himpunkan kawan-kawan terdekat, family, untuk memuji-muji si mati. Kan? Itu cara mereka bertakziah kepada mati. Sebab asas kepada takziah adalah kita mengharapkan Allah Ta'ala menggandakan pahala orang tu.
kan. So menyambut hari kematian mana-mana orang bukan isu pun. Orang Arab menyambut hari kematian orang, kan, tapi dengan tujuan memperingati lah. Bukan sebab kita nak happy dengan kematian mana-mana orang. Okay. Saya ada sahabat yang pergi Madinah setiap tahun pada tahun Zubair bin Awam tersebut. Yes, okey je, tak ada masalah, tak ada masalah. Kan? Selagi mana kita tidak menganggap itu ada arahan syar'i. Okey, nak pergi Madinah setiap 12 Rabiul Awal. Okey, tak ada masalah. Nak pergi Madinah setiap hari Isnin, okey je. Ha. Tapi membazir pula kan, tak boleh. Ini betul sebab Qaradawi banyak mempersoalkan benda ni kan, orang-orang yang tak tahu prioriti duit. Ya, ada banyak lagi prioriti duit ni pergi tempat lain. Janganlah pergi tiap minggu Madinah kan. Tapi pergi Madinah setahun sekali 12 Rabiul Awal. Okey, kan. Selagi mana kita faham niatnya sebab apa, tidak berlebihan dan tidak menganggap itu adalah satu arahan syar'i, okey je. Kan? Boleh tak kita sambut hari lahir kita dengan puasa pada hari tersebut seperti mana Nabi puasa hari Isnin kerana hari tersebut adalah hari jahil Nabi? Secara khusus tak boleh. Kan? Secara khusus tak boleh. Tapi kalau hari lahir kita jatuh pada hari pada hari sunat puasa, puasa lah. Kan? Boleh je nak niatkan. Boleh je nak niatkan begitu, maksudnya aku puasa hari Isnin ni kerana Nabi anjurkan puasa hari Isnin. Tapi juga bersempena dengan hari kelahiran aku, maka aku nak puasa sunat lah. Dalam. Okey, kan? Tapi kalau contoh hari kita lahir itu kebetulan jatuh pada hari pada tarikh yang tidak disyariatkan mana-mana puasa sunat khusus. Boleh tak puasa? Kan? Boleh juga. Boleh je sebab puasa ni dia ada 3 tarikh kan. Tarikh yang okey je nak puasa harus ya. Maksudnya tidak ada satu galakan khusus dan tidak ada larangan. Mana-mana hari boleh. Kan? Ada puasa yang khusus. Macam puasa hari Arafah. Bahkan puasa sepanjang 9 hari Zulhijjah ni. Puasa 10 Muharram. Puasa Isnin Khamis. Puasa hari putih. Itu puasa khusus. Kan? Dan ada puasa, ada hari yang diharamkan puasa. Kan? Hari rayanya, hari tasyrik. Kan? Dia dalam puasa. So umumnya, kalau hari lahir kita jatuh pada mana-mana hari selain hari yang diharamkan, silakan. Kan? Cuma jangan jadikan itu sebagai syariat khusus. Anggap saja itu puasa sunat. Okey je. Kan? Ibadah sunat yang mutlak secara umum. Tak ada masalah. Boleh jadikan kisah sujud untuk istana besar itu padang pasir sebagai itu sebagai majazi saja, nak cerita kelahiran Nabi itu bakal menandakan agama ini akan menang, akan untuk kerajaan pasir. Secara ibrah okey je, tapi ialah mana-mana ibrah pun kena start dengan data, dengan fakta kan. So kalau fakta tu sendiri goyah, tak kukuh, buat apa nak ambil ibrah? Faham tak saya punya pemikiran ni? So kerana fakta-fakta tentang runtuhnya istana Kisra Parsi terpadam api Majusi itu, fakta tu sendiri bermasalah. Tidak ada sumbernya. Bahkan sangat dhaif riwayat tersebut. Tidak banyak ahli riwayat yang mengambil pun riwayat itu kerana kompleksiti periwayatannya. Maka saya rasa disebabkan fakta ataupun dah goyah, tak perlu susahkan diri untuk ambil data tersebut lah. Kan? Sebab kita ada banyak lagi cerita lain yang kita boleh utamakan untuk kita ambil ibrah lah. Uh, tapi kalau siapa pilih untuk ambil, sebab ada je ulama sirah yang ambil riwayat tersebut, okey je nak ambil tapi jangan eksesif sangat lah. Nanti dia habiskan masa kita. Kerajaan Fatimiyah itu yang bina Universiti Qarawiyyin ke? Saya cerita pasal kelahiran baginda, jadi nak tanya sejarah sambutan hijrah tu ada ke? Sambutan hijrah? Mahal hijrah. Universiti Qarawiyyin ni bukan Fatimiyah. Qarawiyyin ni di Tunis kan? Bukan di apa ni? Bukan di Mesir. Qarawiyyin ni universiti di tempat lain. Setahu saya di Tunisia. Tunisia ke? Ataupun Jazair. Saya tak ingat exactly di mana. Utara Afrika ni sejarahnya agak agak loose sikit. Loose tu maksudnya kerajaan tu selalu bersilih ganti. Dia bukan macam Baghdad, dia bukan macam Syam yang pemerintahan tu biasanya tak banyak sangat bertukar-tukar ganti. Maka kadang saya pun dah lupa dah mana satu. Adakah sebab dia ada Al-Muwahhidun, ada Hashimiyun pun ada pernah merintah di utara Afrika. Maka saya tak pasti Qarawi ni exactly siapa yang start. Antara universiti yang tertua juga di dunia, bukan saja dalam sejarah Islam. Um, tapi Universiti Al-Azhar memang yang memulakannya adalah kerajaan Fatimiyah. Universiti Al-Azhar sekarang di Mesir kan, memang yang mengasaskan dan yang memulakan tradisi jamiah ataupun tempat belajar khusus di dalam Mesir adalah Fatimiyah. Dia ada sejarah begitulah. Dan Azhar merujuk kepada apa? Az-Zahra kan. Fatimah Az-Zahra. Sebab tu Al-Azhar.
merujuk kepada Fatimah Az-Zahra, kan, merujuk kepada Fatimah binti Rasulillah. So dia ada sejarah begitulah. Tapi janganlah allergic sangat kan. Okey je, tak ada masalah kan. Bahkan kalau nak adil lagi kan, bahkan sejarah Syiah di Parsi itu sendiri pun, Parsi itu adalah pusat Ahlussunnah wal Jamaah. Dia adalah pusat para muhaddis, adalah pusat para ulama sunnah di situ kan. Syiah itu datang kemudian kan. Maka kalau kita lagi dengan Syiah, kita wilayah Syiah itu sendiri pun berasal dari tempat yang penuh dengan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kan. Maka sejarah memang macam tu. Kita kena adil dengan sejarah kan. Um, saya pernah dengar ceramah Ustaz luar negara ceritakan cerita Nabi Kishan dengan bapa saudara Nabi. Awang okay, yes. Saya pernah cerita ke? Belum, belum lagi ya. Kita belum sampai waktu kecil Nabi SAW. Ini adalah fast forward sikit. Cerita Nabi ke Syam dengan Abu Talib dan kemudian berniaga kat sana, jumpa Buhairah Rahib. Kan? Ringkasnya cerita itu ada beberapa masalah anachronism sikit. Anachronism ni adalah isu dalam pensejarahan. Dia macam ada data yang tak konsisten dan tidak parallel. Kan? Itu sendiri sudah cukup untuk tolak riwayat itu. Sebab riwayat itu bukan hadis pun. Dia riwayat sejarah. Ibn Ishaq riwayat. Ibn Sa'ad pun riwayat juga. Tapi umumnya riwayat-riwayat sirah ni, dia open to critics. Orang boleh kritik dan orang boleh tolak riwayat tersebut sebab dia bukan hadis Nabi SAW secara spesifik. Untuk saya sendiri, saya tak ambil cerita tu. Sebab dia ada anachronism, isu dalam sejarah. Tapi saya berpegang Nabi pergi Syam. Nabi pernah join perniagaan ke Syam. Nabi pernah musafir ke sana. Tapi cerita dengan Buhairah Rahib, saya tolak. Saya tak terima. Kerana dia melibatkan nama-nama yang ada isu sejarah sikit lah. Nama Bilal ada dekat situ kan. Maka dia masalah sikit. Kan. Umumnya, saya terima cerita Nabi pergi musafir ke Syam untuk berniaga. Tapi saya tak terima cerita Nabi dengan Buhairah Rahib. Okay. Betul ke cerita Syiah diasaskan oleh seorang Yahudi? Kalau betul, ada tak kemerdekaan sambutan Rasul besaran? Tapi dia ada soalan kedua ya. Saya lupa pula soalan atas tu, hijrah. Sambutan hijrah tu ada ke? Mana-mana sambutan pun saya rasa dalam sejarah Islam dia agak suram sikit. Jarang kita jumpa sambutan besar-besaran dalam sejarah Islam. Kecuali sambutan tu dilakukan untuk menarik perhatian umat lah. Yalah, nak dapat perhatian, kita buat sambutan lah kan. Baru orang tahu kita dekat sini kan. Buat open house. Baru Sultan tahu aku ada kat sini. Kan? Dia agak kurang berlaku dalam sejarah Islam. Kalau berlaku pun kerana nak perhatian lah. Banyak lagi soalan sikit lagi last. Okay. Um, Betul ke cerita Syiah diasaskan oleh seorang Yahudi tadi? Okay. Umumnya sejarah Syiah ni itu masih kategori bukanlah konspirasi tapi gosip-gosip dalam sejarah. Saya suka menamakan itu sebab dalam sejarah ni tak semua konspirasi. Ada benda yang tidak konspirasi pun. Dia adalah dinamakan sebagai gossiping dalam sejarah. Kan? Betul atau tidak? Dia luas tafsirannya. Untuk saya sendiri, saya tak jumpa data yang betul-betul kuat untuk mengatakan orang Yahudi yang start Syiah tu. Sebab dia ada sejarah yang sangat kompleks. Dia tak semudah tu untuk tuduh Yahudi. Sebab saya tahu kita suka dengan fakta tu sebab kita boleh benci Syiah lebih banyak lagi. Tapi umumnya, saya tak terima fakta tu sebab tak ada bukti yang betul-betul kuat pun. Kan? Sebab punca Syiah tu jadi Syiah adalah sangat kompleks. Dia tak semudah nak mengaitkan dengan mana-mana orang, individu, bahkan apatah lagi individu adalah Yahudi. Sebab sejarah Syiah tu sudah terlalu kompleks. Kan? Um, dan saya tak setuju bahawa Sambutan Menurut Rasul tu direka untuk pecah belakang umat Islam. Pun sekompleks juga. Umumnya Fatimiyah nak dapat perhatian. Itu je. Kan? Bukan sebab Syiah sangat pun. Dia nak dapat perhatian daripada orang kan? Supaya dia dapat lawan dengan Abbasiyah. Kan? Masih lawan lelaki Malaysia, Qarawin di Maghribi. Saya minta maaf, saya pun dah pening. Adakah Maghrib itu Morocco ataupun Maghribi itu di Tunis? Saya tak pasti. Qarawin diasaskan oleh Fatimah Al-Fihri. Kita boleh cari masa yang lain untuk tengok nama-nama ni. Sebab Fatimah Al-Fihri bukanlah Fatimiyah. Kan? Dia adalah seorang individu lah yang namanya Fatimah Al-Fihri. Ada sejarah tersendiri yang bukan di sini ruangnya untuk didetailkan lagi. Dan juga kerana saya tak rasa saya ready. Okay, terima kasih. Fes, Morocco. Terima kasih. So, confirm lah maklumat tu di Morocco. Bukan Maghrib Utara ataupun dunia Barat semata-mata. Barat Arab. Okay, terima kasih. Habis dah ni. Banyak ada soalan. Terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran semua dan soalan-soalan yang susah-susah juga pada kali ini. Tapi saya rasa soalan susah itu mungkin berpunca daripada beberapa isu yang saya sebutkan awal tadi.
Saya harap anda tidak melihat itu yang paling utama lah pada malam ni. Kerana yang paling utama itu adalah kita nak sama-sama raikan Nabi itu sudah pun ada di samping kita. Dan akhirnya kita tahu bahawa selepas ini hidup kita akan disinari oleh cahaya yang akan datang daripada seorang Rasul yang akan menerangi seluruh kehidupan umat Islam. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula kepada Irfan. Okay, baik, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian panjang pada malam ini. Akhirnya, antara sesi yang mendapat soalan-soalan yang mencabar. Sepanjang sesi-sesi kita berada dekat Pondok Sirah ni, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Jadi, saya pun tak akan share slide. Selalunya memang kita akan share slide dan sebagainya. Tapi just sebagai penutup untuk sesi pada kali ini. Sebab kali ini pun kita tahu ada ramai yang baru join kita punya sesi bersama dengan Pondok Sirah. Um, Dekat website kita memang dah lengkap kesemuanya. Pondok Sirah akan ada 4 siri kelas setiap bulan. Kadang-kadang mungkin akan kita skip dan sebagainya. Kita akan bersama dengan 3 orang panel. Ustaz Khobat sendiri. Kita bersama juga dengan Ustaz Luqman Makhtar. Dan kita bersama dengan Ustaz Zainal Abidin. Okey. Dan setiap panel ini akan bawa topik yang berbeza. Macam minggu lepas bersama dengan Ustaz Lokman sangat-sangat menarik menceritakan tentang binaan-binaan di sekitar Kaabah itu kan, makam Ibrahimnya, Ijaz Ismailnya, Mataf tu sendiri bagaimana keadaannya, ada gambar-gambar yang ditunjukkan. Ianya tujuan kelas di Pondok Sirah ini diadakan tidak lain tidak bukan adalah untuk kita mencintai sirah itu sendiri. Dan kita nak mengambil ibrah daripada perjalanan sirah itu sendiri, sedikit sebanyak ianya akan membantu kepada kefahaman kita, membantu diri kita untuk kita lebih dekat dengan perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa lagi yang belum daftar, insya-Allah kita akan tutup 31 Januari pula, 31 Mei ni. Ini adalah tarikh tutup official untuk Pondok Sirah bagi tahun 2026. Untuk next memang kita akan buka pada tahun 2027 lah. Saya dengan Ustaz Rubat pun tak sit down lagi untuk cerita silibus 2027. Tapi itulah perjalanan untuk 2026 ni. Ini adalah perjalanan setahun. Akan ada 40 sesi. Kalau saya masuk, baru nak masuk ni, Encik Ifan, macam mana? So, tuan-tuan akan dapat akses semua. Akan dapat akses nota, akan dapat akses rakaman. Semua yang lepas-lepas sebelum ni, semua akan dapat. Sama je. Dan tuan-tuan akan join bermula daripada bulan Mei ni sampailah bulan Disember nanti, insyaAllah. Nanti saya letakkan juga link dekat ruangan chat ni. Sementara tuan-tuan kalau nak klik dan terus pergi ke pautan website itu. Dan saya juga akan letakkan dalam grup WhatsApp itu nanti, insyaAllah. Terima kasih untuk tuan-tuan. Kalau siapa-siapa yang bukan pelajar Pondok Sirah yang official, kita akan berjumpa bulan depan untuk tajuk yang seterusnya. Saya pun tak ingat tajuk apa yang seterusnya. Dan untuk Pondok Sirah, kita akan berjumpa selepas cuti raya haji ini. Okey, itu saja daripada kami di Pondok Sirah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.